Permohonan bantuan STR 2026 dah buka untuk pemohon baru. Save cepat video ni, senang nak rujuk bila mohon nanti. Okey, pertama sekali anda buka portal STR di bantuantunai.hasil.gov.my. Tekan butang permohonan baharu. Untuk yang dah ada My Digital ID, anda boleh pilih untuk mohon guna My Digital ID. Kalau belum ada, boleh buat permohonan macam biasa dengan tekan ya, teruskan. Anda akan masuk terus ke laman web My STR untuk permohonan baharu. Isi maklumat pemohon termasuk pekerjaan, status perkahwinan dan maklumat bank. Untuk pemohon yang dah berkahwin, anda kena upload sijil perkahwinan atau kemukakan sijil asal dan salinan ke pejabat hasil selewat-lewatnya 7 hari lepas buat permohonan. Untuk yang dah bercerai, kena upload atau kemukakan sijil cerai. Yang kematian pasangan pula, upload atau kemukakan sijil kematian pasangan. Setelah isi, tekan teruskan. Isi maklumat waris pula, tekan teruskan lepas habis isi. Masukkan CAPTCHA untuk teruskan permohonan. Permohonan anda dah berjaya dihantar. Tapi anda tak perlu rushing nak mohon tahu sebab permohonan buka sepanjang tahun. Share dan repost video ni supaya lagi ramai orang tahu. Kami share info best macam ni setiap hari. Follow @serta.my kalau tak nak terlepas.